Simpan 50 gram emas untuk kahwin tanpa berhutang. Bila tengok kos kahwin sekarang, pelamin, catering, dewan, hantaran pakaian, semuanya pasti naik harga. Last kali ramai terpaksa berhutang semata-mata raja sehari. Masalahnya ada yang tak menyimpan daripada awal dan ada juga yang salah cara menyimpan. Bila kita target nak kahwin lagi 2-3 tahun, caranya bukan kita simpan dalam bentuk duit, tapi kita buat simpanan dalam bentuk emas. Bila kita simpan emas ni, sebenarnya kita simpan nilai, dan yang paling best, nilai emas ni purata kenaikannya 10% setiap tahun. Jadi untuk student yang nak berkahwin tanpa berhutang lagi 2-3 tahun, boleh mula saja buat simpanan dalam bentuk emas ni dan terus target simpan emas ni sehingga capai 50 gram emas yang pertama. 50 gram sekarang nilainya lebih RM29,900. Lagi 2-3 tahun kita nak kahwin, nilainya pasti lebih RM30,000. Itulah manfaat bila mana kita buat simpanan dalam bentuk emas ni untuk simpanan jangka masa panjang. Sambil kita simpan emas, kita boleh kawal keuntungan daripada simpanan emas kita. Jadi untuk kita capai 50 gram emas yang pertama ni mudah saja. Buka saja akaun emas Gepublic Gold ni secara percuma dan terus boleh mula buat simpanan dalam bentuk emas. Untuk yang nak kahwin lagi 3 tahun, boleh saja konsisten buat simpanan dalam bentuk emas ni 1.4 gram emas setiap bulan. Cukup 3 tahun dah capai 50 gram emas yang pertama. Nak lagi cepat capai 50 gram emas yang pertama ni mudah saja. Boleh saja buat simpanan emas ni bersama pasangan. Simpan saja 1 gram 1 bulan bersama pasangan. Cukup 2 tahun dah boleh capai 50 gram emas yang pertama. Dengan 50 gram ni boleh tampung kos perkahwinan yang mana nilainya lebih RM30,000. Buat saja simpanan emas ni melalui akaun emas Gepublic Gold. Boleh simpan emas ni ikut bajet sendiri. Bila dah cukup gram emas kita boleh jual saja untuk dapatkan tunai dengan segera. Dan yang paling best, akaun emas Gepublic Gold ni ianya bukan satu komitmen wajib bulanan. Jadi untuk student yang nak saya bantu buat simpanan untuk kahwin tanpa berhutang, boleh saja klik link di bio saya untuk saya bantu. So nak sesuatu, cek komen, jangan lupa follow.